golongan gelong ni akan ada sampai hari kiamat. Akan ada. Lah ni pun ada. Tuan-tuan duk baca kan, dia duk tafsir ayat-ayat Quran ni. Tak betul. Ada satu orang tu, dia kata apa? Dia kata betul-betul cerita semayang 5 waktu ni bukan dalam Quran pun. Dia mula. Kita dengar statement tu, kita tahu dia ni steering dia duk cari parit nanya ayat Tuhan. Itu sebenarnya dia kata ang tunjuk mai satu ayat Quran yang Tuhan kata kena semayang 5 waktu ni, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Habaq mai satu ayat dalam Quran. Tak ada. Sebenarnya dia kata, ni tafsiran yang silap ni, jangan pergi potong tang ni. Saya kata tak Samsuri ni itu dia nak ajak orang malas zikir, ni dia bawa mai ajaran sesat tu pada kata. Pasal potong bahagian ni saja. Ini contoh orang yang sesat, bukan Ustaz Samsuri sesat. Okey, seorang ni dia kata apa? Dia kata sebenarnya semayang ni kita tengok pada falsafah dia saja. Dia dah ada pasang. Dia bercakap benda kita tak faham. Falsafah semayang ni apa dia kata? Semayang ni sebenarnya nak bagi kita ingat dekat Allah. Maka semayang ni adalah wasilah. Bila kita semayang kita ingat Allah. Bila kita semayang kita ingat Allah. Dia kata, dia bukan wajib. Dia kata semayang ni, tapi dia hanyalah jalan untuk kita ingat Allah, cara untuk kita ingat Allah. Itu sebab dia kata Quran tak sebut pun 5 waktu semayang ni. Maknanya apa? Kalau kita boleh ingat Allah, tak payah semayang dah. Dia kata apa? Cara dia terang dengan muka serius dia, dengan kening Bruce Lee dia angkat sebelah kedua abang kita, dengan pandai dia convince bagi kita ni jadi ini yang membahaya. That's why Islam tak benarkan macam ni. Nabi kata apa? Sesungguhnya ilmu bercakap ini adalah sihir. Dia kata mai geng macam ni, dia bagi tahu kat kita. Dia kata no, you tunjuk mai dekat ayat Quran yang cerita kita semayang ni subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. You tunjuk mai. Oh, kita pun tak tahu pula. Tak tahu apa benda, tak ada. Dalam Quran tak ada benda ni. Benda ni ulama dulu pergi reka mai. Dia kata pasal apa? Dia nak suruh kita ingat Allah. Dia buatlah semayang-semayang ni. Bila semayang ingat Allah. Tapi kita, kalau kita ada kemampuan untuk ingat Allah, kita payah semayang dah. Nampak tak? Wih, kita pun dengar wih. Aku tak nak dengar orang cakap macam ni kata. Habis duk dengar ustaz bodoh ni, memang dia tak faham benda ni, dia pun bodoh. Dia pun ikut buta tuli aja. Dia pun tak faham. Tak faham. Lagi sekali ambil jumpa ustaz tu, hang tanya macam aku tanya hang tadi. Dia rekrut pula kawan ni pula seorang lagi. Nampak tuan? Inilah yang dia nak bagi tahu, kata bahayanya tafsiran yang menyeleweng dan sesat ini.